Saya rasa dalam banyak-banyak kenyataan Rafizi, yang ini yang paling tepat dan paling jujur. Dia tidak nampak akan kembali sebagai kepimpinan PKR. Macam mana dia nak kembali? Masa dia masih lagi menjawat jawatan timbalan Presiden PKR pun, dia dah bakar jambatan. Kalau jambatan tu dah terbakar, dah sekerat jalan dah terputus, kan? Macam mana dia nak seberang jambatan tu, nak kembali ke pangkal jalan, kan? Dia dah bakar jambatan tu sebelum dia kalah pemilihan. Dan sepatutnya dia tak kalah teruk, tapi disebabkan sebelum dia kalah, dia belasah, dia fitnah parti, dia fitnah jawatan kuasa pemilihan, parti dia sendiri pun dia fitnah. Saya tengok ahli-ahli menghukum dia dengan amat dahsyat. Daripada 4 orang, hanya 1 orang je yang undi dia. 3 lagi undi Nurul Izzah, sedangkan dia incumbent, kan? Jadi kekalahan dia tu pun bagi saya lah kekalahan yang agak memalukan lah. So kalau dia merasakan bahawa dia tidak mungkin dapat kembali semula sebagai kepimpinan PKR, bagi saya itu satu kenyataan yang jujur. Kerana saya yakin selepas dia dibuang oleh ahli-ahli dia, sudah pasti ahli-ahli dia pun takkan ambil balik dia. Lebih-lebih lagi semenjak dia kalah ni, dia tak pernah berhenti lagi mengkritik kepimpinan Datuk Seri Anwar, memburuk-burukkan parti dia, mengkritik polisi-polisi yang dilakukan oleh kerajaan, kan? Jadi kalau orang yang perangai macam ni, lebih kurang macam Kari Jamaluddin dengan Isyamuddin Tun Husin. Isyamuddin ni kira dia senyap je, dia buat gerakan-gerakan ni bawah tanah ni, kan? Tapi kalau orang macam Rafizi, orang macam Khairi, yang tak pernah berhenti daripada mengecam parti dia, mengkritik parti dia, membantu musuh parti dia, saya rasa memang tepatlah kalau dia tak nampak dia boleh kembali semula dalam kepimpinan. Tak payahlah letak kesalahan tu kepada sistem pemilihan lah, itulah ini. Dia menang dengan Datuk Seri Saifuddin dulu pun, kan, menggunakan sistem pemilihan yang sama, kan? Sama ke, lebih kurang sama ke, pokoknya undi tu dibuat secara apa, menggunakan komputer. Okey. Ada lagi? Betul. Masih tentang Rafizi. Rafizi dalam tulisannya di Facebook mendakwa bahawa pemilihan PKR yang lalu memang dirancang untuk menjatuhkannya. Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh orang yang tak yakin, tak yakin dengan diri sendiri. Kalau dia sebagai timbalan Presiden PKR menjalankan tugas dan tanggungjawab dia dengan baik, dengan cemerlang, dia tidak mungkin dapat undi yang begitu rendah. Dia hanya dapat 1/4 daripada jumlah keseluruhan mereka yang keluar mengundi. That is very bad as an incumbent, kan? Tak payah salahkan sistem pemilihan, sebab sistem pemilihan ini dulu bila dia pakai, dia menang, menewaskan Datuk Seri Saifuddin. Tapi bila dia kalah, dan sebelum bertanding dia dah cakap dia kalah, dia akan kalah, dan dia suruh orang undi Nurul Izzah pula, dia main psycho, kan? Maknanya dia pun tahulah mau nyukat kekuatan diri dia, kan? So tak payahlah dia sembang banyak, nak mengatakan sistem pemilihan tu tak bagus lah, itulah inilah. Hakikat dia, di mata ahli keadilan dia yang tak bagus. Kalau di mata ahli keadilan dia bagus, dia menang lah pemilihan. Tak kira lah apa pun orang nak main sentimen, kan? Okey? PN hadapi detik nazak jika tidak dipulihkan segera kenyataan Dr. Zudi PAS. Saya, Dr. Zudi ni antara sahabat saya dalam PAS lah, yang saya masih anggap sebagai sahabat. Masa kita mula-mula lawan Mahathir, dia antara orang daripada PAS yang mula-mula tampil menyatakan sokongan. Saya kena
masuk balai tu, balai dia ada kan. Saya buat demonstrasi, dia turun. Ini Dr. Zudi. Bila Dr. Zudi bercakap tu, dia bercakap benda yang benar kan. Jadi kalau Dr. Zudi kata apa, PN perlu dipulihkan, sangat tepat lah kan. Dan salah satu kaedah nak pulihkan PN ni, kena tukar leadership dia kan. Leadership dia ni sudah bermasalah. Kalau tak ditukar, alhamdulillah, lebih mudah kita nak tumbangkan mereka ketika pilihan raya PRU yang ke-16. Okey? Terusnya, Muhyiddin menggagaskan gerakan IPR, Ikatan Prihatin Rakyat, bersama 11 parti luar blok kerajaan. Soalannya, apakah Perikatan Nasional PN terkubur? Dia tak kira lah dia nak buat IPR ke, ikatan ke, kekusutan ke kan, perpecahan ke, selagi kepala dia tu Muhyiddin, sama je lah PN kan. Tukar nama macam mana sekalipun kan, kalau kepala dia tu Muhyiddin, kepala dia tu Mahathir, belum pilihan raya kita dah tahu jawapan ni kan. Itu sebab saya cakap, kalau boleh kekalkanlah Muhyiddin tu sebagai pengurusi PN dan juga IPR kan? Kerana dengan adanya Muhyiddin di situ, ianya akan memudahkan kerja kita. Ianya akan memudahkan untuk orang ingat apa yang berlaku dalam tempoh 18 bulan zaman kegelapan Muhyiddin. Orang tak dibenarkan mencari rezeki, tak boleh keluar rumah, dikurung di rumah kan. Perlis yang angka COVID tu benda pun satu kali jalan dia daruratkan satu negara, dia apa ni, tutup sektor ekonomi satu negara, menyebabkan orang habis semua simpanan, menyebabkan ada yang terpaksa pinjam alung, ada yang terpaksa bunuh diri, lari daripada tekanan-tekanan daripada alung dan macam-macam. Okey, ada lagi? Bekas Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri Rafizi Ramli menegaskan beliau tidak nampak jalan yang akan membawanya kembali ke dalam barisan pimpinan PKR pada masa akan datang. Ahli Parlimen Pandan itu berkata, beliau bertanggungjawab kepada rakyat sebagai pengundi dan kepada saki-baki pimpinan yang masih bersama di dalam PKR yang mahu melihat politik yang lebih bersih dan bebas daripada rasuah, bukan politik feudal yang bertuankan batang tubuh. Insya-Allah, saya akan melaksanakan tanggungjawab itu sebaik mungkin. Yang selebihnya, lebih baik PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan saya ambil jalan masing-masing yang berlainan, katanya menerusi laman sosial Facebook beliau. Penjelasan Rafizi itu bagi menjawab ulasan pemerhati politik, Liana Marzuki, yang antara lain menggambarkan seolah-olah beliau bercita-cita menjadi Perdana Menteri sehingga tidak setia dan dilihat menentang Anwar yang juga Presiden PKR. Menurut Rafizi yang juga bekas Menteri Ekonomi, beliau sebelum ini memberi pandangan tajam apabila kurang selesa dengan beberapa perkara tadbir urus dalam kerajaan, terutama melibatkan badan penguatkuasa seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Selain itu, ujarnya, pandangan tajam itu apabila beberapa perkembangan menunjukkan PKR mula membina kroni tersendiri yang menjadi kaya secara tiba-tiba dan mempunyai pengaruh besar dalam kerajaan sedangkan mereka tidak ada pertanggungjawaban dalam kerajaan atau rakyat. Jelasnya, tingkah laku mereka dan juak-juak kepada kroni-kroni baharu itu tidak ubah seperti yang berlaku semasa pemerintahan Barisan Nasional, BN, dan Perikatan Nasional, PN, dahulu. Suara-suara saya mengenai perkara-perkara ini yang tidak disenangi. Dari situ timbul tuduhan tidak pandai bekerja sepasukan atau ada ego dan macam-macam lain. Dari pandangan mereka, kalau saya telan bulat-bulat semua ini dan mensucikan semua kerana kami satu parti, barulah saya tidak ada ego, katanya. Dakwa Rafizi, pada mulanya,
ada percubaan meracun penyokong Pakatan Harapan, PH, dan rakyat kononnya beliau tidak menjaga akar umbi. Bila saya berpendirian kalau menjaga akar umbi itu maknanya menabur duit, lantaklah kamu nak kata apa dan saya tidak akan terjebak. Kemudian ditukar kepada merajuk sebagai alasan untuk Izzah mencabar saya. Apabila saya letak jawatan dan dengan rela hati mengosongkan jawatan empuk kerajaan walaupun ditawarkan menjadi timbalan Presiden, PKR, lantikan, versi itu mati di situ sahaja. Sekarang ada versi baru, kononnya saya mencabar Perdana Menteri kerana tidak sabar dalam mengejar cita-cita politik, katanya. Menurut Rafizi, beliau tidak mengenali Liana dan tidak pernah berjumpa dengan pemerhati politik berkenaan. Namun beliau mengetahui Liana lebih kenal Nurul Izzah, justru tidak menyalahkannya jika versi Little Birds di sana-sini yang dirujuk Liana itu hanya datang dari satu kumpulan. Cuma saya harap PKR dan pimpinan baru yang ada ini cukup-cukuplah melatah dan meloncat setiap kali saya bagi pandangan. Keputusan itu telah dibuat oleh PKR. Ramai pimpinan yang ada sekarang bersekongkol dengan keputusan itu. Apabila nasi sudah jadi bubur, adalah tidak matang untuk berharap saya akan telan bubur itu bulat-bulat seperti yang mereka kehendaki, katanya. Kredit artikel kali ini diberikan kepada portal rasmi Malaysia Gazette.